nak belanja air daging wagyu boleh? Macam craving lah. Mestilah boleh. Tapi itulah air RM10 je. Ha? RM10 je? Cukup ke? Guys, dengan RM10 tak boleh makan daging-daging ke? Yang grill-grill tu. Boleh guys. Kalau nak tahu kat mana, korang kena ikut I. Jom. Okay guys, jom ikut I. Kita makan di Samurai Yakiniku. So hari ni kita akan makan Yakiniku single set. Okay, yang bestnya dekat sini, korang boleh customize korang punya sauce dip sendiri. Kalau tak tahu resepi, dekat situ ada sediakan resepi dia. Okay, untuk yang premium set, korang akan dapat daging premium, nasi, miso soup, dan ais lemon. So yang ini untuk set wagyu. So korang akan dapat daging wagyu, miso soup, nasi dan juga ais lemon tea. Sebab daging dia nampak premium tau. So guys, korang kalau yang single nak makan seorang-seorang, tak nak makan ramai-ramai, so korang boleh order yang single set ni. Dekat sini memang diorang menggunakan daging-daging yang premium. Wagyu ni pun daripada Wagyu A5 Japan. Jom kita try dengan dia punya Wagyu beef set dulu. Basi dalam mulut guys. Sedapnya. Okay, yang ini yang daging premium. Makan daging je dulu Tengok, dia punya isi tebal guys. Bukannya nipis macam selalu. Daging ni pun lembut. So korang kena try makan single set untuk yang premium tu. Japanese rice ni memang sangat lembut. Lepas tu dia punya miso soup pun sangat refreshing. Guys, chicken curry ni korang boleh dapat secara percuma. Tapi korang kena claim dekat website bawah. Dan juga gunakan kod kat sini. Jangan lupa claim tau. Chicken karaage ni kita orang pilih yang paling pedas. So memang yummy, juicy dan berapi. Tada, habis dah. Okay guys, nampak tak? Siapa kata single tak boleh makan macam ni? Boleh je guys. Korang kena datang dekat Yakiniku Samurai. Macam mana dah? Bye.